Nama aku Aina. Aku dulu bekas escort girl. Orang panggil aku Mia. So aku guna nama Mia ni untuk masuk dalam dunia gelap ni. Aku tak pernah rancang nak jadi escort girl ni. Sumpah tak pernah. Hidup ni tak selalu bagi kita pilihan. Waktu tu aku baru 20 tahun. Hidup aku ni macam sempit gila. Aku pula anak sulung. Aku ada 5 beradik. Bapa aku dah tinggalkan kita orang sejak aku dah jadi 5. Mak akulah. Mak aku buat semua benda. Buat kuih. Tapi dia sakit weh. So aku anak sulung. Aku ambil tanggungjawab tu. Aku kerja dekat kedai makan. 1 bulan gaji tak adalah banyak sangat. Dalam 1,200 macam tu. Tu je lah sumber pendapatan. Nak tolong family kan. Ada satu hari tu kawan aku ajak keluar. Dia bawa aku jumpa dengan seorang perempuan ni. Cantik sangat. Umur dia dalam 30-an macam tu. Dia pakai baju kemas, wangi. Lepas tu bila aku jumpa dia offer aku kerja ni. Dia cakap kerja ni tak susah sangat pun. Kerja dia senang je. Teman makan. Kau akan dapat bayaran lagi mahal kalau kau pandai borak. Lagi best kalau diorang selesa. Kau boleh dapat lebih lagi weh. Tapi semua tu ikut atas kau. Kau nak ke tak nak. Tapi teman makan je. Malam tu dia ada hulu aku 1 kad lah. Tapi aku tak terus setuju. Aku macam nak tak nak macam tu. Tapi dalam kepala aku ulang-ulang cakap mak aku sakit, adik-adik nak belajar, ada yang nak masuk universiti lagi. Diri sendiri pun hari-hari makan Maggi weh. Seminggu lepas tu aku duk fikir-fikir. Aku dah rasa macam aku ni terdesak. Aku nak pakai duit. Aku tak fikir panjang. Aku terus call. Dan dari situ lah semua benda ni bermula. Mula-mula memang betul macam apa yang dia cakap. Aku teman lelaki ni dinner. Oh, ada satu tu dia bawa aku pergi konsert weh. Best juga. And also ada juga yang minta aku teman dia pergi business event. Lepas tu payment dia pun not bad. Dalam 800,000 untuk 1 malam. Weh, aku masa tu 20 lebih. Cukup mewah dah aku masa tu. Sebabkan benda macam tu, aku start untuk beli barang-barang yang aku tak pernah ada. Macam dulu aku tak mampu, sekarang aku dah ada duit. So aku beli. Aku beli perfume mahal, baju branded. Mak aku tak lupa weh. Aku bagi duit kat dia setiap minggu. Aku rasa macam aku kerja ni, aku hebat. Sebab aku boleh beli apa benda yang aku nak. Tapi semua ni berubah bila aku ada seorang klien ni. Dia cakap dia tambah lagi 2,000. Boleh tak kita pergi hotel? Masa tu aku macam aku takut. Tapi bila aku tengok nilai 2,000 tu, aku blank. Aku terdiam. Aku ikut. Tapi lepas daripada kejadian tu, aku buat benda tu macam perkara biasa untuk aku. Lama-lama aku ni dah tak macam teman sosial. Aku jadi tempat pemuas nafsu lelaki-lelaki yang berhidung belang. Setiap kali aku balik, aku rasa kosong. Aku masuk bilik air, remove makeup. Lepas tu tiba-tiba aku rasa macam diri aku ni jijik. Aku tengok mata aku sendiri dalam cermin. Aku dah tak nampak Aina yang dulu. Yang aku nampak Mia, perempuan murahan yang sanggup jual diri sebab duit. Nak berhenti. Aku try aku cuba. Tapi madam ada ugut aku untuk sempar gambar aku. Madam ni macam orang yang jaga kita orang bila kita orang ada customer. Aku sendiri pun tak tahu bila dia ambil gambar tu. Dia ada ugut aku. Kalau aku lari, dia akan hantar gambar-gambar semua ni dekat mak aku. Aku takut Aku takut, sebab tu aku teruskan. Tapi setiap malam aku rasa macam nak je. Sampailah satu malam ada seorang klien aku ni. Dia Chinese guy dalam 50s macam tu. Dia bawa aku makan steamboat. Dia langsung tak sentuh aku Dia cuma duduk minum-minum. Lepas tu bercerita. Dia ada cakap yang wife dia ada meninggal sebab kanser. Anak dia tak balik rumah dah 3 tahun. Dia macam sunyi lah. Dan apa yang lebih aku terkejut, dia nangis depan aku sendiri. Dia tengok aku dan aku rasa macam klien aku ni cerminan aku. Kami berdua macam hilang sesuatu yang sangat penting, iaitu diri kita sendiri. Malam tu aku balik, aku nangis kat toilet. Tapi kali ni lain sikit. Aku menangis sekuat hati dan hati aku rasa cukuplah Aina. Inilah masa untuk kau stop semua ni. Aku cari satu NGO ni yang aku sendiri pernah dengar. Nama dia
Aku message diorang senyap-senyap. 3 hari lepas tu, ada seorang kaunselor ni, dia datang jumpa aku. Dia pegang tangan aku dan dia cakap dia nak tolong aku. Tapi aku sendiri yang kena kuat. Aku tinggalkan benda-benda tu semua. Dunia gelap tu. Mula-mula tu memang susah. Tapi aku kena hadap lah trauma aku. Terapi aku seminggu 2 kali. Kadang-kadang aku sendiri terjaga waktu malam. Teringat bawa perfume klien aku. Tapi aku kena lawan. 3 tahun dah berlalu. 3 tahun. Kita ni lebih better daripada kisah silam kita. Dan hari ni aku bangga dengan diri aku. Bukan sebab aku pernah jadi escort girl, tapi sebab aku pernah terjatuh dan aku pilih untuk bangun semula.